Kejayaan Jawatankuasa Rukun Tetangga KRT Seksyen 5 Bandar Rincing Semenyih Selangor menjana pendapatan komuniti menerusi projek pertanian bandar kini menjadi contoh ekonomi komuniti yang berdaya saing. Laporan Zanaria Zainal Abidin. Melalui perancangan yang tersusun, KRT Seksyen 5 Bandar Rincing melaksanakan projek ekonomi komuniti berasaskan pertanian bandar dan peternakan menggunakan sistem aquaponik. Antara hasil utama termasuk ternakan ikan keli serta tanaman herba dan sayuran seperti pegaga, kunyit dan kesum di kebun komuniti. Selain dijual segar, ia turut diproses menjadi produk bernilai tambah seperti ikan keli salai, jus pegaga, bawang goreng, acar buah serta dijadikan makanan ringan. Dulu tu mereka ni takut-takut untuk berniaga. Setelah kita dapat peruntukan ni, arti progresif ni, diorang ni bersemangat sebab kita ada satu tim, semangat berjumpa dengan jiran-jiran tetangga dan kita menjalankan aktiviti memproses produk lah. Banyak kursus, contohnya kursus TikTok, kursus buat produk, kursus buat label produk. Dengan sokongan geran Kementerian Perpaduan Negara berjumlah RM111,500 pada 2024, kapasiti pengeluaran makanan ringan iaitu meningkat daripada 50 kepada 300 unit sebulan. Peningkatan ini turut melonjakkan pendapatan komuniti apabila peternakan ikan keli menjana hampir RM1,000 sebulan, aquaponik RM300 sebulan, manakala jualan makanan ringan mencecah RM1,500 sebulan. Produk ni pula kita buat tak simpan stok. Jadi bila kita buat tu terus habislah, fresh maksudnya. Kini lebih 30 penduduk aktif dalam aktiviti ekonomi KRT melibatkan suri rumah, golongan bekerja serta belia. Pelibatan belia dapat memberi pendedahan awal kepada bidang keusahawanan termasuk penghasilan produk kraft tangan. Walaupun diorang generasi muda, orang kata Gen Z apa semua, tapi diorang punya minat tu boleh tahan jugalah. Sebab saya sangka selama ni mungkin orang tua yang, sebab kebanyakannya memang orang tua lah kan. Jadi alhamdulillah diorang okey, dah lah cepat tangkap kan. Kejayaan KRT Seksyen 5 Bandar Rincing turut diiktiraf apabila dinobatkan sebagai pemenang pertandingan kejiranan terbaik Zon Majlis Perbandaran Pajang. Zanaria Zainal Abidin, RTM.